I cannot focus. I'm shy with you. I go. Sorry. I'm shy. Apa benda tu? Guru, jangan guru. Mac Dinda. Macam mana boleh macam tu Mac Dinda lah? Dia pakai steroid macam tu Mac Dinda Vietnam ni. Uish. Tak boleh lah, saya segan pula saya. Kiwak Mac Dinda ni. Nam Celeh. Ya Acap, rindu kat Acap, lama tak jumpa Acap. Celeh lambat sikit Celeh, tadi ada benda baik Celeh. Cerita ada perempuan Arab. Bukan Arab tu. Aduh. Baru 5 saat sebelum Celeh invite ni. Ada peti ais mac warna purple. Betul. Yo. Ya, kalau Celeh tengok tu seri ada. Tak, duduk depan, tak dengar dalam office. Nak invite balik orang Vietnam. Hai, berani naknya. Tak boleh leh. Besar sangat leh. Oh, tak payah kalau besar jangan. Kecil boleh? Diorang mana kat sana? Ni Acap pula Ryan kat Saloma lagi tepi ni. Kita ingat kita naik motor Acap ni. Babi lah. Dah repair belum lah? Bila nak naik ni? Nak try motor Acap ni. Try. Nanti rem sikit. Nak rem kat siapa? Kat awet Saloma banyak awet. Yo. Jelek staff famous ramai leh. Tak mau Saloma ni leh tepuk orang kaya leh. Kenalah dengan jelek ni. Awet leh. Pakai skirt leh. Masalah kita tak kaya. Apa pula tak gaya. Seri bukan tahu. Awak belum tak tahu. Kita boleh bagi seorang kan? Kita tak pandai burung. Ya ke? Tengok, cuba flip seri kat mana, cuba tengok. Takut cakap-cakap dengar. Jauh, boleh jauh. Tengok sikit jarak dia. Jauh. Flip Sat, tengok jarak jauh sikit. Tengok jarak dia, tak payah bawa flip je. Mana dah? Tu. Oh, ada cermin. Dia buat apa Ada tu? cermin. Kita duduk dalam akuarium. Duduk dalam akuarium. Kan dekat KJ lah. Bahasa unik malam ni pakai je lah. Banyak sangat ni. Bahasa museum. Ni Wan nama ada lagi? Wan tak ada, anak dia sakit, anak dia batuk. Sama lah, Acap, mak sakit, Nana demam. Musim-musim ni lah tu. Tapi mak tangan tak boleh angkat. Tu hari ni tidur rumah mak tak. Kecil-kecil tak apa, besar-besar tak apa. Babi. Jap kita jadi. If you take creatine monohydrate every day, you'll have more energy. Babi lah Celeh. Apa dia jadi macam ni hari ni Kena piu-piu lah Dah. Ajar lah. Dia dah kena minyak Acap jual tu. Acap tak bagi lagi. Boleh, kena pakai leh. Gila nak pakai buat apa? Kita minyak hitam banyak. Minyak hitam buat apa? Aduh, tak leh. Hak tu reject. Sila rimbat relax Hang jangan turun je, hang turun siap Hang turun siap. Celek, Acap ada kawan dia pandai menyanyi. So dia nyanyi. Celek ni Kimi okey, Kimi. Mana? Tapi Kimi tengah ngorak. Awet dia. Hang tengok story dah. Hang ada nombor dia atas IG dia? Tak ada. Aduh, awet dia. Comel leh. Nama ni Cuk Cham. Aku tak tahulah nama apa. Comel leh. Cuk Cham. Dia baru post 2 hari. Lepas tu tadi dia invite aku, dia dah nangis Putus dah leh. Putus dah leh. Aku tengok 2 hari itu penuh story dengan awet tu. Kan duduk 2 hari je. Tak tahulah berapa hari. Lepas tu aku tanya dia tahu aku ayat sedih nak nangis lah si dia. Dia duduk kawan dalam program mak apa semua tak putus. Ya, lepas tu kata bahagi jangan tunjuk sangat. Sebab tu kan Celi tak tunjuk.
Bagus lah. Sebab itu yang aku belikan dia minyak tu lah. Jangan risau lah aku cakap kat dia. Lepas abang bagi minyak ni confirm. Mesti terkeluar ah. Ya tengah. Kejap lah. Ni dia tengah try perempuan lain. Sekejap aku imbat sekejap. Tak kita keluar lah balik. Kejap je. Ni celek orang putus cinta lah. Oh ni tengah apa baik-baik balik ah. Bukan ni perempuan lain. Oh perempuan lain. Oh. Ni cikgu lah ni cikgu. Kimi. Kimi tengah buat apa tu Kimi? Tak tengok apa-apa lah. Awak tu. Dia tengah sedih lah. Kimi tengah sedih ah Kimi. Ya. Tak, mana ada tengah sedih. Tadi Ya, tanya Ifah. Tadi dia nangis kan? Oh, Dia nangis sebab apa kak? Aku bagi ayat deep lah. Aku cakap ada. Putus Dia- cinta. Putus cinta tak Apa yang dia sakit. cerita kat saya tadi, dia cakap penat berdiri seorang-seorang. Astaghfirullahaladzim Kimi. Itulah bahagia jangan tunjuk kat orang. Ni post semua kata. Story sana lala kena tinggal. Member dah lah nanti bubuh lagi. Ya aku tak tahan tu. Aku duduk kat kamera island hari tu dengan Usop. Tuk, tengok ni awak Kimi ni elok ni Usop. Kalau dengan Kimi rasanya, ui, untung Beda. ada. Bau boleh tadi dah putus dah. Kimi kena faham. Dekat dunia ni Tak memang benar tak je ada kekal. benda yang adil Kimi. Dunia tak adil pada lelaki yang tak berharta. Dan dunia tak adil pada perempuan yang tak berupa. Jadi Kimi kena jadi orang kaya. Baru dia akan jadi adil balik kat Kimi. Tapi Ya. janganlah jadi kaya tu untuk sombong. Faham? Ha? Kimi ada 200 Kimi. Itu apa? Pinjam? bagi dia. Betul ke Kimi? Mak Kimi steady. Ada kat Pelih. Macam Kimi kata dia nak main polis lah ni. Apa dia? Jumpa Ifah. Baju dia saya M je. M dengan AS. Ai. Tanya Abang Saleh boleh tak? Dia main polis. Takkanlah sebab sapu minyak terus nak pergi pelih. Ifah ni perempuan bagus-bagus, baik-baik cikgu tau. Tak, awak abang nak bincang. Abang tahu minyak abang tu berdenyut. Tapi janganlah pukul 2 pagi kau nak pergi jumpa perempuan. Esok siang kan ada. Sibuk 2 pagi nak pergi pelih, tahulah tengah broken. Kalau ada masalah, jangan ngadu kat manusia. Sebab manusia tak boleh buat apa-apa. Kalau ada Hari masalah, Rabu bang. yang ni pun hari Rabu ni cakap. Ada kena Dekat je. sama. Oh, sama. Yang customer pun pukul 2 pagi lah datang nak beli motor. Kamu batu bayar 3. Bayar lah hari-hari apa bang nak bayar. Orang tengah session berborak ni. Time ni nak beli motor Ducati lah. Ada lagi ke leh? Ada lagi. Badan dia besar? Besar Kimi. Besar Kimi tak apa lah. Badan kecil je. Dia nak apa lah? Nak beli motor lah? Beli baju. Oh. Kimi aku dah lupa dah ayat aku kat mana tadi. Ha? Dia tak memang lebih. Jual kat Dobri. InsyaAllah. Ambil bang, ambil. Apa dia? Ada ambil dah baju abang tu. Okay, tadi aku tengah bagi Kimi ayat sedap lah. Lupa dah leh, aduh. Tak dengan live. Apa ayat tadi Tengok dah. Tengok. Kalau nak ngadu bukan dekat manusia, ngadu kat Tuhan, dekat sejadah. Tu lagi Kimi beli buku abang. Abang semua ada Kimi, buku keagamaan ada. Semua abang jual Kimi. Kimi jangan sedih-sedih lah Kimi. Lah ni. Kimi lah ni alhamdulillah Kimi dah baca. Kimi boleh tipu cakap tak sedih, tapi mata Kimi tak boleh tipu kami. Mana ada Kimi. Berkelopak air mata dalam mata tu. Astaga, buat apa nak tayak pasal perempuan bang? Buang masa bang. Tengok mata sikit, tengok mata. Kimi, benda yang tak boleh tipu ni adalah raut wajah dengan mata Orang boleh. Saya orang pelik. Orang boleh duduk mana? Dek kangak. Kangak kat mana? Kangak tu besar. Kenapa kita Kangak kat tanya? Pelih lah. Pelih kat mana? Pelih kat Kangak. Kangak mana? Kangak kat Pelih. Dekat dengan ni, hospital. Kita Pak Iyah. Hospital Tengku Fuzia. Oh, dekat lah pada Katong lah. Kan Taman Datuk Jaafar. Abang. Rahsia lah, takkan nak cerita alamat rumah dia celeh. Oh, tak boleh lah? Dia perempuan. Dia abang dekat ni, mes pegawai. Bagi yang berhampiran lah. Celeh terus minta alamat taman Dekat pula dah. kedai ayah saya tu. Dekat kedai ayah saya dulu. Celeh ni orang kaya Pelih.
Tanya Di mana bapak ada? Ifa. Mesti kenal keluarga Celer ni. Kan situ ada hardware. Dekat mana? Ada dekat Jalan Raja Muda. Oh, yang dekat depan kedai kotak sup tu. Sebelah kocau sup dengan kocau urat tu. Betul lah. Kimi, ni dah dapat dah alamat dekat mes pegawai. Dah dapat dah. Pergi lah. Aduh, senang je orang nak tahu alamat. Apa Kimi? Dia tak pandai. Bapak tanya je kat mana. Tadi kita tak naik. Rupanya Kimi nak pergi jumpa Ifa. Oh. Aku cakap lah, tergila 2 pagi kau nak jumpa dia. Dia bukannya perempuan yang duga. Ni masalah. Kimi jenis kalau nak jumpa. Mana ada? Dia ajak hari Isnin. Bila dia nak jumpa tu? Dia kata hari Isnin free dah hari Isnin. Amboi, tak ada apa-apa je jumpa dah. Gitu kalut. Yang apa Bagilah Kena hati ni. tinggal. Gitu je. Bagilah hati ni okey dulu. Oh, ni Tiong jadi enigma ni dia masuk dah tu. Tadilah aku ada 5 enigma masuk. Aku rasa dengan si celer-celer ni masuk ni enigma taik ni. Ni nampak apa aku jadi enigma. Ada 3 orang. Kimi, ni abang cakap Kimi. Yang pertama, perempuan dia tak suka lelaki rushing-rushing. Yang kedua, perempuan suka lelaki yang agak jual mahal. Betul. Yang ketiga, jangan nampak kita desperate. Walaupun kita tengah gundah dan gulana, relax-relax, kawal. Itu antara tips dia. Yang keempat, jangan terlalu jom couple, jangan gelojoh. Relax-relax. Jangan nak bubu gambar apa tu. Kalau dah bercinta pula, baru sebulan, 2 bulan, jangan berbual gambar. Sebab kalau tak jadi, nanti kita malu. Tapi kalau delete. ni, Abang cakap kena delete. Bukan kena malu. Kena delete. kena delete satu. Jadi jangan risau, abang ada solutionnya. Abang ada keluarkan minyak baru esok. Yang ni nama dia minyak selasih penuai hati, kekal abadi, kekal kesanubari nama dia. Sat, kita turun sat. Kita tengok Boleh. Nak tengok rezek kita kat Noah. Boleh. Kimi, kalau Kimi dengan Ifa, Kimi, lepas ni nak loan senang, Kimi. Kita buat kedai burger, 10 kedai burger, Kimi. Pakai loan nama Ifa. Macam Ini buat ada loan ni. Kimi payah nak lepas. Kimi bukan kerja kerajaan. Memanglah boleh je. Kimi ada awet invite lah Abang Iset Sekejap. Lama Kimi. Yang ni kalau Kimi. Oh, I see. No. I see why you have 10K. You're from another country. View abang 10,000. Dia macam pelik kenapa view abang 10,000. Dia invite abang tu. I see. Your view 10K. Because you ada repap dia belah. Kalau tap muka dia sebiji pun tahu. Kan. Buat gelojoh pula dah. Kimi. Hari tu Kimi beli yang ni Kimi. Sekejap Kimi. Bang, relax tak bang, relax tak. Sabar. Yang ni pun tak habis lagi bang, sabar tak. Ni pun lengah tak habis lagi. Sabar tak. Belum kena stop sat. Okey. Kalau minyak tu tak nak, abang ada yang lain pula Kimi. Kimi. Ni kan malam dia racun kubek dengan baju aku beli. Hari ni nak tak ni tak tahu minyak ni tak berpuluh lah ni. Ni Kimi. Rambut belum colour Kimi. Kimi kena beli Inai Republic kat showcase abang Kimi. Abang pakai warna apa bang? Hazelnut ni abang pakai hazelnut ni. Ifa boleh je pakai, bukan tunjuk orang. Hari tu macam nak beli tapi tak tahu warna apa. Nak sama macam abang. Macam abang hazelnut dia banyak colour lah. Sampai ni kita berniaga kejap. Pergi follow kedai abang cakap. Dia ada macam-macam colour. Tapi janganlah pakai colour kau free hair pula. Kau buat seronok-seronok dalam rumah kau boleh lah. Macam Kimi ni abang rasa sesuai warna hijau Kimi. Kimi. Lepas tu duduk kat pokok pisang tak kat gambar. Orang kata bokok batang pisang. Nanti kau beli Kimi tolong pakaikan. Apa dia? Tak ni rambut Kimi. Nanti Kimi beli, Ifa tolong pakai kan? Yang mana? Minyak rambut ni ke minyak yang satu? Minyak rambut lah. Nak Ifa tolong sikat kan? Ifa boleh ke tolong sikatkan rambut Kimi tu? Tadi kan abang cakap jangan apa tu? Jangan gelojoh. Kimi baru pesan Kimi ya Tak Allah. ingat abang.
Kimi, abang dah bagi tip. Bukan dah. Suruh dia teman. Bukan suruh dia Oh, siapa. nak lepak-lepak sebagai kawan. Apa benda ni? Kimi pun tahu lah. Kimi lah ni. Kalau bercinta ni Kimi, kalau korang bercinta untuk kawan, ini first host abang yang bercinta dan berkahwin dalam agensi. Betul lah Kimi. Dulu abang pernah kena dengan seorang, kahwin juga. Dalam app sebelah lah. Amin. Amin. Oh, amin. Banyak amin tu Kimi. Macam mana nak beli rambut tu? Pergi kedai ACS je. Korang pergi follow kedai Abang Acak. Kedai ACS. Kat kedai Abang ACS Acak macam-macam buat ada. juga. Pistol air ada, minyak rambut ada, kunci ada, baju ada, t-shirt ada, semua ada. Okey. Kimi sambung bercinta. Sikat besar pun ada. Kimi sambung bercinta balik Try. Abang keluar balik. Abang datang balik.